Alright geng, so sekarang kita dekat Gelang Patah. Hari ni kita buat job dekat Gelang Patah lah. Okay, dan job kita simple je kali ni, iaitu kita buat service top set. Dan kita akan grand valve sekali, dia punya valve dekat head dia. Dan motor ni dah spec 63. Owner cakap dia punya timing macam tak ada ataupun tak lekat. Lepas tu dia ada power dia tu macam dah drop lah. Okay, mungkin dia punya spec ni dah lama. So kita akan buat service top set. Kita tukar gasket apa semua. Kita tengok apa komponen dalam head tu, ada yang rosak ke apa ke. Dan dia pun ada barang-barang yang dia nak tukar sekali. Katanya nak tukar throttle body, nak tukar cam, lepas tu entah apa lagi tak tahu. Okay, nanti kita tengok lah. Okay, so jom kita pergi kat motor tu. Okay, jom gerak dulu. Alright geng, so inilah dia motor dia, Waisuku. Okay, dia pakai block high power geng. So jom kita legaikan cover set dia. Bising pula burung gagak ni. Agak merisaukan jugalah parking kereta bawah pokok ni. Dah berapa basuh tu. Tak apalah. So jom, cuaca panas, kita legai-legai kan. Dah jatuh dah. Kasihan ni. Kita legaikan cover set dia dan kita legaikan head block dia. Okay, jom, jangan cakap banyak. Alright geng, korang boleh tengok korang boleh nampak. Okay, head block dia dah bercantum macam itu. Dia susah nak kita kopak kan, sebab ni tak ada tempat cokeh kan. Berikat pula dengan tu sebab cokeh. Dekat sini tak ada tempat congkil, kita tak boleh nak congkil dekat sini. So jadinya kita buka cakap Terengganu juga buka. Jadinya kita buka dua-dua head block ni, terus cabut macam tu je. Aduh, apa benda dah. Okay, korang bagi kebebasan aku kalau keluar Terengganu tu lantok pergi lah. Okay, memang kampung aku kat Terengganu. Okay, so kita tak boleh nak cokeh dia. Kita just cabut dua-dua terus. Nanti kita akan pisahkan dia. Macam mana kita pisahkan dia? Kita akan guna special tool. Kita akan pakai special tool kita. Off camera lah. Okay, tak boleh tunjuk lah benda-benda macam tu. Ada orang sensitif. Okay, memang ada orang sensitif. So ni piston dia. Piston dia kita tengok ya, dia terplay out. Okay, dia terplay out sikit. Okay, terkelencoh sikit dah. Nampak tu? Ada sumbing sikit. Ada sumbing sikit. Sikit lagi nak terus bocor. Tapi ni pun dah bocor dah sikit ni. Ni pun dah bocor dah. Okay, dia dah sumbing sikit macam ni. Okay, fokus. Come on, fokus. Boleh phone mahal-mahal tapi tak boleh nak fokus. Okay, so kat sini nampak dia sumbing tu. So bila sumbing macam tu, piston ring dah tak efisien sangat lah. Okay, piston ring tu dia tak seal betul-betul dah kompres. So kompres akan hilang. Okay, dan kita perasan dekat kotak angin dia ni ada minyak hitam sikit dalam tu. Minyak hitam pun tertendang ke dalam kotak angin. Dia tak tendang melalui throttle body, dia tendang masuk kat sini. Which is lubang ni dia bersambung dengan ni breathing hose. Okay, dekat sini. So bila ada kompres bocor masuk dalam enjin, dia akan tendang sikit-sikit lah.
dia akan tendang, dia ada pressure yang berlebihan dalam enjin ni, dia akan tendang minyak hitam melalui breathing hose tu. Okay. So itulah di kita punya imajinasi, kita punya pembelajaran teori kita. Jadinya piston dia tak cala, tak apa. Okay. Tapi sumbing, dan blok pun tidak cala lah. Kita tengok okay, kita tengok. Okay, tak cala. Okay, cantik, tak cala je. Tak cala pun. Okay. Dan head dia kita akan check sama ada valve dia bocor tak bocor. Sebab ingatkan valve bocor, main tak ada timing ni kan. Rupanya piston sumbing. Tapi kita tengok dulu. Okay, kita akan pisahkan dulu ni. Dan kita akan tengok dulu. Macam cam dia. Okay, cam cantik, tak ada masalah. Okay, cam dia pakai apa? ESR 2. Throttle body tu dia nak tukar, tak aku cabut terus. Okay. Dan jom kita buka right Leo. Piston high power. Okay. Tapi janganlah condemn. Allah. Alamak. Dah crack. Dah crack. Okay. Dah patah dah, mem. Dah patah dah. Aduh, kenapa semua kecil ni? So macam gitulah. Okay. Kelakor juga tadi tu. Okay. Rasa benda-benda kelakor macam ni best kita buat video. Okay. Okay, kita buat macam ni sikit. Kita buat thumbnail. Okay, 1, 2, 3 ambil gambar. Cik. 1, 2, 3 ambil gambar. Oh, tak jelas. 1, 2, 3. Cik. 1, 2, 3. Cik. Okay. Tu 2, 3. Baik gang. So ni head dia kita dah ground valve. Okay. Head dia tak bocor sangat pun. Cuma kita ground valve sebab dia punya valve seat dia dah kotor lah. Okay, ni kita ground valve balik. Bagi valve seat dia. Lambat pula dia fokus Bagi valve seat dia bersih balik. Nampak? Okay. Valve seat dia boleh bersih balik. Nampak dekat exhaust. Okay. Nampak? Biasanya lepas kita buka head, bila dah pakai head ni, dia memang akan kotor lah dekat valve seat tu. Okay. So kita ground valve balik, bagi bersih balik, bagi cantik balik. Lepas tu kita pasang balik lah. Okay. Kita pasang balik spring valve dengan oil seal, valve seal baru. Ni kita cabut valve seal dia. Kita akan pakai yang baru, yang original, Orimoto pula, yang original Yamaha lah. Okay. Yang original Yamaha lah. Ni spring valve dia kita just pakai balik je. Dan dia nak tukar cam ESR 2. Walaupun cam asal dia memang dah ESR 2 dah, tapi dia nak tukar juga. Tukar je lah. Okay. Sebab cam ni dia adalah dia macam bintik-bintik gitu kan. Tukar je lah. Owner yang beli barang, kita tukar je lah. Ya. So jom kita set up head dulu. Lepas tu kita pergi cari piston. Alright gang, so kita dah set up head. Kita dah pasang cam baru dia dengan spring valve yang sama lah. Okay. Dan valve seal baru lah. Valve seal kita pakai original Yamaha punya. Okay. Kalau kau intai memang tak nampak lah. Alright. So ni minyak. So kita akan test lah valve bocor tak bocor. Kita masukkan dalam ni. Okay. Sikit je, jangan banyak-banyak lah. Okay, asalkan dia bertakung kat bawah tu. Dan kita pun, kita tengok bocor tak bocor. Okay, kita tengok ada tak wap-wap yang keluar. Kalau dia kekal kering sampai bila-bila, itu maksudnya dia tak bocor langsung lah. Okay, tapi katakan ada keluar wap-wap ataupun minyak terus yang keluar, itu maksudnya valve bocor. Okay. Dia ada dua. Ada orang suka letak dekat kawah ni, lepas tu dia sembuh angin dekat belakang ni.
And dia nak tengok ada air bubble ke tak keluar. Ada orang buat macam tu. And dia letak dekat dalam ni vakum, lepas tu dia sembur. Sembur slow je. Gitu. Kalau ada air bubble keluar, kiranya bocor. Okay. Tapi aku senang. Aku just gunakan minyak. Minyak ni memang partikel dia halus gila. Memang halus gila. Memang dia akan keluar. Bocor sikit pun dia akan keluar gila. Dia akan keluar dengan, dia ada keluar wap dulu, lepas tu baru dia keluar minyak. Itu bocor. Okay. Korang boleh try sendirilah benda ni. Okay. Sebelum korang grand valve head baru kan, beli head baru, sebelum korang grand valve, letak dulu spring valve. Lepas tu korang try. Okay. Ni untuk exhaust pula. Untuk exhaust kita tuang Okay, tuang sikit. Okay, untuk exhaust. Pastikan dia bertakung dekat dua-dua belah. Ni bertakung sebelah ni. Kita bagi dia sikit. Bagi member dia sikit. Okay. So, kita takuk. Kita ke bawahkan macam ni. Dan kita tengok. Bocor tak bocor? Tak ada kan? Okay. So, tak ada lah. Okay. Dia sekejap je keluar. Sekejap je dia akan keluar. Okay. So, valve tak bocor. Alhamdulillah. Kita kena cari piston. Jom kita cari piston. Alright gang, so ini setelah kita mendapatkan piston. Okay, so kita pun dah letak piston baru. Okay, piston espada. Kenapa kita pakai cutting yang macam ini? Ini cutting semi-dome biasa sebab dia punya head 1922 dan dia pakai rocker arm standard. So kedudukan valve dia memang ngam dengan pocket valve yang espada ni. Okay. Sebab kalau piston jenis semi-dome macam ini memang ngam untuk head standard porting ataupun 1922 yang masih pakai rocker arm standard. Okay. Kedudukan valve dia tu penting dengan pocket valve. Okay. So tak nak cakap banyak, aku nak pasang dulu head block dia and then kita akan cuba hidupkan motor ni. Alright gang, so enjin kita dah siap pasang. Dan tadi aku pergi beli kepala pelak sebab kepala pelak asal dia dah lerai, benda dalam dia tu dah tercabut apa semua. So memang dah tak boleh pakai. Dan masa cabut tu dia dah tercabut. Nak buat macam mana? So kita beli kepala pelak baru. Ni kepala pelak. You know, this is the head of the plug. Okay. So jom kita start. Tadi dah start dan aku pun dah set dia punya timing bagi ada. Cara set timing wise aku, bagi yang tak tahu, first kali, ni aku tunjuk sikit. First kali korang kena adjust kalau macam pakai throttle body yang baru pasang kan. Okay, korang nampak bawah tu. Ini. Nampak? Zoom sikit. Tu. Nampak ni? Ini ialah skru untuk kita laraskan dia punya slide ni. Slide ni buka banyak mana bagi angin masuk. Okay. Dan dia ada satu lagi, iaitu apa nama dia ni? Nama saintifik dia ISC ke apa? Ni, ini ialah skru ISC. Okay. Ada motor dia pakai automatic punya ISC. Ada motor dia pakai manual. Macam Waisuku, throttle body standard dia pun pakai manual. Ni ialah skru dia. Skru ni dia mengawal angin yang masuk dekat atas ni. Dah ada lubang dia. Kita tunjuk dekat throttle body lama. Dia ada lubang dia. Okay, dia ada lubang ni atas ni. Nampak ni lubang ni. Lubang ni ialah kemasukan angin yang bypass melalui skru. Melalui ni skru ni kita kawal angin banyak mana yang melepasi atas ni, lubang atas ni. Nampak? Dia akan tembus daripada sini, dia akan tembus sini. Sebab apa gang? Sebab kita nak bagi angin masuk dalam enjin berapa banyak. So biasanya skru tu kita akan pulas satu pusingan saja, and then kita pandai-pandai lah adjust dia punya slide dengan adjust dia punya skru tu. Okay. Kena ngam-ngam lah. Okay. Untuk dapatkan timing. Tapi
seandainya TPS punya bacaan memang tak boleh nak buat apa. Dan sebab kita tukar throttle body, biasanya bacaan TPS memang akan lari. So kalau dia lari jauh sangat, memang dia punya timing susah nak dapat. Kalau dia lari sikit-sikit je, memang senang nak dapat lah. Okay, dia atas laam dia tu. Sebab tu ada motor yang suku, kita pasang-pasang apa semua, even daripada spek standard pergi spek besar gerabak, even ECU standard pun boleh baca lagi, boleh hidup elok lagi kan. Tak setting TPS apa semua, sebab dia lari sikit je. Ada yang lari banyak. Kalau lari banyak memang memang susah lah. Nak hidup susah, nak rem pun segan, mati hidup tak mahu gitu lah. So sekarang kita dah set dekat situ. Sorry lah banyak cakap sikit, memang aku suka bercakap. So inilah dia bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. So inilah bunyi dia. Memang berterabur sikit dia punya timing, sebab throttle body dia tukar kepada 34mm, injector dia tukar kepada 18mm, daripada 160, throttle body daripada 36. So dia punya combination throttle body 36, injector 160. So dia punya kuat bau asap, bau minyak lebih. So dia punya combination, awalnya dia pakai throttle body 36, injector 16. Dia tukar kepada throttle body 34, injector 18. So memang minyak memang akan lebih sikit lah. Setting minyak memang akan lebih sikit. Okay. Sebab tu kita bau minyak petrol. Sebab tu dia bobok macam gitu. Okay. So macam itulah, asalkan motor hidup. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Right. So itulah cerita dia. Okay. Nanti kita pasang cover set balik, pasang benda dia punya air filter ni balik, kerusi seat apa semua, seat tempat duduk apa semua, and then kita kemas-kemas, kita balik lah. Motor ni dah settle. Okay, motor ada timing balik. Kiranya timing dia tak gila sangat lah. Okay, sebab piston bocor kan. So kita letak piston lain. Dan itu dah tak ada apa benda sangat pun motor ni. Tak buat apa sangat pun. Kita just buat top set gitu-gitu je. Okay. Tak ada benda nak cerita pun. Okay. So dah. Gerak lah.